Hai semua, selamat kembali kepada Taruka. So, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak menggunakan fungsi recurring ataupun berulang dalam sistem Taruka. Jadi recurring ni atau berulang ini berfungsi untuk menghantar invoice secara berulang dan automatik pada tarikh dan frekuensi yang kita nak. So, macam sebagai contoh, kita ada pelanggan tetap yang akan membuat pembelian terhadap kita, dan kita cuma perlu gunakan fungsi recurring ni je, dan invoice akan dihantar secara automatik setiap bulan. Jadi perkara pertama kita nak buat adalah log masuk ke dalam sistem Taruka. Kemudian kita pergi ke bahagian panel tepi ini dan kita tekan, kita klik butang recurring. So lepas tu bila kita dah masuk ke papan pemuka recurring, kita nak create recurring, kita tekan di bahagian kanan atas sini ataupun create recurring ni. Okey. Dan selepas tu kita isilah segala maklumat yang kita nak untuk buat pengulangan ni. Okey. So, benda pertama, kita boleh letak nama apa, nama atau template yang kita nak gunakan. Kemudian client information ni pelanggan mana yang kita dah simpan maklumat dia. Kalau tak ada, kita boleh isi manual, cuma kita perlu isilah secara manual. Tekan butang di sebelah ni dan kita isi sendiri maklumat dia. Okey, di bahagian send schedule ni kita boleh pilih antara dua, sama dah hantar satu sekarang dan dia akan buat pengulangan sendiri, atau mula hantar pada tarikh yang ke depan. Maksudnya bukan hantar sekarang tapi tarikh yang kita pilih yang di depan, dan seterusnya recurring dia lah akan, pengulangan dia akan berlaku lah selepas itu. Okey, bawah ni pula kita boleh pilih tarikh invoice. Kita boleh pilih tarikh invoice selepas ini beserta masa sekali. Frekuensi email ini akan dihantar, maksudnya seminggu sekali, bulanan, kuarter ataupun yearly. Dan juga masa luput invoice. Kalau bawah dia pula, kalau kita nak patah email, kita boleh enable butang ini. So bila kita enable, dia akan keluar option ataupun dia tunjuk kandungan email yang akan dihantar kemudian lah. So kita boleh pilih dekat sini bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, subjek email dan juga email body, apa yang kita nak tulis dalam email tu lah. So, kita boleh ubah, atau kita boleh ubah, maksudnya kita nak personalize sendiri untuk setiap pelanggan kita, ataupun kita boleh guna generic template je lah. Kemudian di bahagian bawah ni kita boleh letakkan produk atau servis yang kita nak guna dalam invoice. So kalau yang dah save, boleh teruskan tekan dalam, carilah search produk, ataupun kita nak masukkan secara manual. So kalau secara manual kena isi sendirilah, 1 item, 2 item atau 3 item. Bahagian bawah ni kalau kita ada info lain atau info tambahan kita nak letak, kita boleh letak dekat bawah ni. Untuk bahagian atas kanan ni pula adalah tetapan atau setting untuk mata wang. So kalau bisnes kita dalam Malaysia, so dan bisnes kita gunakan dalam mata wang ringgit, kita guna mata wang ringgit lah.
Di bahagian bawah dia pula tetapan atau setting untuk SST. Kemudian bahasa PDF tu kita nak dia dikeluarkan dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So setelah habis semuanya, kita boleh tekan create recurring. Kalau kita nak tengok dulu, kita boleh tekan butang preview ni. Atau kita nak cancel recurring ni, kita cancel je dia ni. So contoh macam di sini saya dah buat dah sebelum ni. So inilah. So ini adalah nama pelanggan yang kita nak hantar tu. So ada email dia. So frekuensi dia dalam bulanan. So setiap bulan pada tarikh 8 hari bulan setiap bulan dia akan dihantar satu invoice. So far saya dah hantar lebih daripada 3 invoice. So inilah nota tambahan lah, perlu dijelaskan dalam masa seminggu sebab saya letak due date dia dalam seminggu saja. So kalau nak tengok balik, edit balik atau muat turun padan, kita boleh pergi ke titik 3 di bahagian kanan ni. Kita nak muat turun, kita nak view ataupun preview sebelum kita hantar pun boleh. Ini adalah invoice preview ni adalah untuk invoice yang kita hantar tu. View ni pula adalah untuk detail maklumat recurring yang kita buat. So jadi itu sahaja demo fungsi recurring atau berulang asisten taruka. Jika ada sebarang masalah, boleh pergi ke bahagian support tiket untuk dapatkan panduan daripada tim kami. So sekian, terima kasih.